Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizal Hassan dan saya adalah pengasas Professional Learning Facilitator yang sudah berjumlah 7,000 orang di seluruh dunia. Saya buat video ni atas niat, atas asas kerisauan sebenarnya. Ya, saya risau dengan beberapa insiden yang baru-baru ni yang berlaku, yang saya rasa saya perlu keluarkan video ini untuk menetapkan apa stand saya dan PLF terhadap isu-isu tu. Isu pertama yang saya nak ceritakan ialah isu pemalsuan sijil yang kepada saya sangat memalukan. Bila saya dapat tahu, dia memalukan, isu itu sendiri memalukan. Ia menambahkan malunya bila saya dapat tahu bahawa yang melakukannya adalah seorang PLF. Itu dah bukan jadi memalukan lah, menyedihkan, dan saya marah. Kenapa? Kerana saya dan sahabat-sahabat PLF yang lain, saya yakin dan pasti kita mempertahankan nama PLF ni bila-bila masa, di mana saja, depan siapa-siapa pun. So, bila ada PLF yang melakukan pemalsuan sijil ni, awalnya saya dengar berita ni saya sedih. Awalnya saya dengar berita ni saya marah. Saya dapat tahu orang itu memalsukan bukan saja sijil NLP daripada Akademi NLP. Saya dapat tahu juga dia memalsukan sijil Soif Coach dan sijil PLF Mastery. Tuan-tuan perempuan, kita ni PLF. PLF kita gembar-gemburkan sebagai PLF adalah berpasakkan kepada satu standard yang tinggi, standard antarabangsa, dan juga berpaksikan kepada akhirat. Maksudnya tindakan kita di dunia adalah satu tindakan yang profesional, tindakan yang bernilai sangat tinggi. Dalam masa yang sama, ia dikontrol atau dikawal atau diselia dengan berpaksikan akhirat. Maksudnya kita tahu tindakan yang kita lakukan di dunia ni akan menyebabkan kita masuk syurga atau neraka pada penghujung. Maka tuan-tuan perempuan, terutama PLF yang mendengar dan melihat video ni, perbetulkan niat masing-masing, perbetulkan tindakan masing-masing. Saya dari sebagai founder PLF ni, sekiranya saya dapat tahu PLF melakukan benda-benda macam ni, saya akan investigate, dan selepas tu bila sekiranya ia betul anda buat atas dasar mempertahankan nama PLF dan nama keluarga PLF, maka saya will not hesitate lah untuk mengeluarkan tuan atau puan daripada grup PLF ni, kerana kita tidak memerlukan ini. PLF tidak memerlukan ini. We can do better. Dan dalam program PLF yang saya cadang-cadangkan, we are better. Maka saya menjemput tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya untuk kita perbetulkan apa yang kurang betul dan mencegah apa yang clearly salah. Itu satu isu. Itu baru satu isu. Itu belum isu-isu pemakaian tak betul waktu program. Itu belum isu-isu menyampaikan program tanpa tauliah. Banyak isu ni.
Dan kalau kita senaraikan isu-isu ni dan cakap dalam video ni tak ada gunanya sebenarnya, kerana kita ni adults satu. Nombor duanya kita ni PLF. Maka tuan-tuan dan puan, ambil pelajaran daripada video ini untuk nombor satu, membetulkan diri. Nombor dua, menegur antara kita, membetulkan antara kita. Nombor tiga, membawa nama PLF ni ke level yang jauh lebih baik. We are far better than this. Dari hati ke hati. Nama saya Muhammad Rizal Hassan. Assalamualaikum.